Aina keluar dengan dia? Tahu. Kau tahu, kau mesti ada kat situ kan? Aku yang tak ada kat situ. Mesti aku tahu. Aku yang hadap benda tu. yang Berarti hadap. kau kena ada sekali. Aku tak tahu benda tu. Apa yang aku rasa? Aku tak ada time tu. Aku tak tahu pun yang Aina tu sanggup pergi keluar dengan lelaki lain belakang. Aku tak bagi ya? Tak boleh lah. Kau dah tak profesional ke? Tak, itu sekarang ni. Masa time tu kau rasa kau geram? Kau geram masa dia tengok depan-depan je tu? Dah biasa. Oh, kau memang tak ada perasaan? Tak ada. Kalau dia orang happy, aku happy. Aku geram. Aku geram. Aku tak boleh. Aku tak boleh tengok benda-benda macam tu. Sebab sekarang ni aku nak balas dendam. Aku ni jenis yang simpan dendam. Aku nak balas dendam. Sekarang ni aku nak ajak kau keluar. Kau keluar dengan aku? Kau nak tak keluar dengan aku? Kata dia tak nak ajak aku keluar. Jadi aku ajak sebab ni je. Sebab benda ni je. Tunggu aku yang ajak kau keluar. Aku tunggu tak dia ajak pun keluar. Betul lepas tu tunggu dah rampuk terus. Nanti Aina tak bagi. Tak payah fikir. Habis tu dia keluar dengan dia tak fikir aku pun. Tak, ini kita nak bagi orang sedar diri yang respect partner masing-masing. Apa kita balas dendam pula? Itu training aku sekarang ni. So that's why aku nak ajak kau keluar. So aku tak tahu lah sekarang ni kau okey ke tak okey. Aku rasa inilah masanya. Ni masanya. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Setelah 2 tahun ni. Setelah 2 tahun kau ajak aku. Kau tak payah nak buat drama aku Hari juga. ni lah aku akan reject kau lagi sekali. Boleh dah dia. I'm shy with you. I can Pasal? go out with you. Tak payahlah fikir apa sekarang ni. Kita fikir pasal nak balas dendam je. Bukannya selepas ni keluar lagi. Tak ada. Untuk nak ini. Kau nak buat apa? Nak buat diorang jealous? Kalau diorang tak jealous, Diorang jealous. Aku tahu sangat. Menipu tak jealous. takut dia jealous. Nanti Aina tak jealous pun kau keluar dengan perempuan lain. Oh, jadi aku yang syok pergi. Dah kau. Kau dah bertepuk sebelah tangan je ke? Aku tak tahu lah. Daripada Sain lah. Aku tak tahu macam mana. Tapi tak mana hari. Cuba bayangkan kalau orang nampak kita keluar berdua. Apa pandangan orang lain? Kita dah lah pernah ada isu dulu. Orang salah faham. Nanti Tak. dia orang kata, maknanya betul lah Rina dengan Arif ada apa-apa. So kita tak macam ni sini. Kita buat dia jealous bukan dengan keluar berdua. Macam mana kan dia buat? Kalau kau nampak konten aku okey je kalau nak keluar saya. Kontak lah. Tak adalah suka gitu. Keluar konten lah. Yelah kalau konten aku okey. Tapi kalau keluar saya saja aku tak nak. Keluar saja buat apa aku nak ajak kau? Yelah. Tak nak. Sekarang ni aku tak payahlah ajak kau. Aku dah tahu dah kena reject banyak kali dah. Macam ajak lepak tak nak lepak. Kau ni kalau kau kata Rina ada perempuan lain juga, aku keluar lah. Ni kau black. Tak nak aku. Bukan lepak berdua sih. So kiranya sekarang ni kau nak ke tak nak? Aku tak nak. Cukup lah Arif kerja aku. Aku tak nak kau. Keluar. Cukup. Cukup So- nak ajak benda yang tak pasti. Tapi kalau konten aku okey tau. Kalau ajak keluar saja aku tak nak. Okey. Aku kena pertimbangkan nanti. Kau ajar kau Rina. Nice.